Dia datang ke Glowjust dan dia ingin melakukan the hair transplant dengan kaedah Smart FEE, tapi syarat beliau kita perlu melindungi tempat yang resipien ini dan juga melindungi di bahagian di mana kita keluarkan graft, the harvesting area ataupun dikenali the donor area. Mari kita lihat bagaimanakah teknik, the hidden technique digunakan. Inilah donor area. Teknik ini ialah hidden teknik atau teknik yang tersembunyi. Pengeluaran graft hari ini adalah 1,500 untuk seorang yang datang daripada Sabah. Umur dia ialah 28 tahun dan dia telah masuk ke tahap male pattern hair loss yang ketiga. Inilah donor area, zon pertama, zon kedua, zon ketiga. Kami baru saja habis untuk mengeluarkan graft daripada zon pertama dengan zon kedua. Yang istimewa dalam hidden teknik ini, rambut yang atas dapat melindungi kawasan yang kita ambil graft di zon 1, zon 2. Mari kita tengok sekarang. Kita dapat melihat rambut yang panjang di atas zon 1, zon 2. Bila kita dikeluarkan, dia dapat menyembunyikan kawasan yang kita ambil graft dari zon 1, zon kedua. Inilah zon 1, inilah zon yang kedua. So, bila kita sikat, dia dapat menyembunyikan, maka inilah dipanggil teknik yang tersembunyi ataupun the hidden technique. Gembira dengan teknik ini. Terima kasih Datuk Dr. Jasdi.